sederhana laju kan, boleh pergi sampai 12, 13 kan, sekali-sekali 14, nak hentak 15 pun boleh. Aku suka bab dia punya cooling system dia, bila kita menunggang dalam keadaan cuaca yang panas, aku tengok dia punya cooling system dia very efficient. Yes, hai, assalamualaikum sahabat-sahabat Projek Solo semua, apa khabar? Alhamdulillah. Hari ini Projek Solo nak buat fast review berkenaan dengan Aveta Vanguard ni sepanjang 4 hari, hampir ride sepanjang 1000 lebih kilometer bersama Vanguard. Jadi Projek Solo nak kongsikan dengan korang pengalaman Projek Solo ride dengan Aveta ni ke Terengganu. Pernah dengan SMG 3.0. So Projek Solo nak kongsikan dari segi penjimatan minyak dia macam mana, comfort dia macam mana kan. Serba sedikit Projek Solo akan kongsikan dekat korang dengan Aveta Vanguard ni. So sepanjang perjalanan pergi, Projek Solo rasa minyak dia cukup jimat. Dengan kapasiti tangki 13 liter, boleh isi lebih kurang dalam RM26 lah guys. Dan untuk hari pertama, untuk menuju ke Terengganu, Projek Solo berjumpa dengan kawan Projek Solo lah. Ada 2 skuter yang Projek Solo jumpa, dan kita konvoi sekali lah, ADV 160 dan Forza 250. So dalam perjalanan pergi, pace kita orang tak laju, kita ikut pace ADV 160, kelajuan lebih kurang 100-115 lah pace dia kan. Dan sampai dekat Marang, penggunaan minyak tu tak terasa banyak lah, lebih kurang dalam 12 liter. Projek Solo kira-kira lebih kurang sampai ke Marang tu pun lebih kurang 400 lebih kilometer, penggunaan minyak 12 liter, RM24 macam tu lah kalau penggunaan minyak 12 liter kan. So ikutkan Vanguard ni, kalau misal kata perjalanan pace dalam 100 lebih macam tu kan, memang jimat minyak kan. Kalau full tank boleh pergi sampai 450 kilometer. Jimat tak geng? Jimat kan. Tapi pada kiraan selepas kita balik ke Kuala Lumpur, penggunaan minyak tu agak lebih sedikit. Lebih sebab apa geng? Dengan berat motosikal ni lebih kurang 177 kilogram. Lepas tu dengan jajan-jajan barang-barang daripada Terengganu dengan kopoknya apa semua kan. Jadi berat sedikit lah kan. Balik tu agak penggunaan minyak tu agak lebih terasa lebih dia. Sebab apa? Sebab balik tu Projek Solo balik solo ikut LPT, dan dalam perjalanan balik tu pun jumpa dengan kawan Vanguard kebetulan, dan kita orang konvoi sekali lah balik kan. Masa tu kita dah isi full tank minyak, isi dekat Temerloh. Lepas tu pace perjalanan kita agak laju sikit kan, pasal sama-sama sisi sama kan. So pace kita lebih kurang dalam sometimes 13, 14 kan. Jadi kelajuan agak ketara kan. Jadi kegunaan minyak tu lebih sikit lah. Projek Solo punya almost habis 3 takuk sampai dekat Gombak kan. Dia punya baru habis 1 takuk je kan, dekat Tol Gombak kan. Jadi disebabkan berat Vanguard dan barang-barang yang ada dekat motor ni lebih muatan kan. Sometimes kita full throttle kan. Itu yang jadi minyak lebih tu kan. Projek Solo nak kongsikan lah dengan korang Kalau nak jimat minyak kan, kontrol kita punya kelajuan dan kurangkan berat pada kenderaan korang kan. Kan. Memang kalau barang banyak kan, berat, lepas tu kau tekan lagi, memang minyak
Minyak memang dia sedutnya lah kan. Tapi bila kelajuan lebih kurang dalam 100, 110 kan, barangan pun tak berapa berat kan, memang jimat. Memang jimat. Serius aku cakap kau, 13 liter boleh pergi sampai 450 kilometer. Dan dari segi lain kan, dengan comfort dia tu kan, memang sedap. Dengan dia punya cruise memang relax kan. Dan Project Solo bawa pilihan lagi pula tu kan. Pilihan kata kan, seat belakang ni cukup comfort, tak rasa penat. Walau perjalanan jauh, almost nak dekat 1000 lebih perjalanan pun, dia tak adalah komplain sakit-sakit, lenguh-lenguh ke. Tak ada, alhamdulillah kan. Lagi satu, dia punya cruise tu memang sedap kan, dapat kan, sepanjang perjalanan tu relax. Dan aku suka bab dia punya cooling system dia. Bila kita menunggang dalam keadaan cuaca yang panas, aku tengok dia punya cooling system dia very efficient. Tengok bila kita berhenti dekat traffic light dengan cuaca panas, jalan yang panas kan, very high degree kan, aku tengok cooling system dia berfungsi dengan cukup efisien kan. Bila dia panas je, berhenti je, dia akan fan dia akan, efisiensi dia akan berjalan kan. Jadi dia jaga kita punya temperature enjin pun smooth je kan. Itulah dia. Dan lagi satu, kalau korang tengok tayar yang dia guna ni, tayar Timsan, dia punya grip lain macam geng. Dia punya bila kita berjalan dekat atas jalan raya yang panas kan, tengok bila pegang tayar tu, dia getah dia melekit, melekat. Ini kalau corner memang selamba, insya-Allah ya. Tayar dia aku puas hati. Dia punya, aku rasa dia pakai soft compound punya tayar lah kan. Tayar Timsan bersaiz 140/70 dekat belakang saiz 14 dan tayar depan saiz 15 kan. Tayar dia depan dia besar lah kan. Dia ada dua variant kan. Satu lagi tayar depan 14, tayar belakang 13 untuk yang standard version Aveta Vanguard. Harga dia pun mampu milik pada kawan-kawan yang mana nak berjinak-jinak kan, nak orang kata teringin nak pergi ride kan, ataupun beginner yang nak mencari sebuah skuter yang boleh cruise, yang boleh bawa korang pergi touring kan. Aku rasa ini untuk korang lah ya, dengan harga yang cukup mampu milik, bermula daripada RM16,488. Aku rasa hampa memang mampu untuk mendapatkan sebuah jentera cruiser yang boleh ride ke mana sahaja. Dah terbukti, ada kawan tu dah buat endurance 20,000 kilometer kan, berjalan merata-rata. Dan Project Solo sendiri rasa sepanjang perjalanan 1000 lebih kilometer perjalanan tu memang cukup puas hati dari segi ketahanan dan power yang dia bagi tu kan, dengan cruise kan, cukup relax, cukup santai, sesuai untuk yang kaki-kaki konvoi, kaki-kaki ride jauh, memang untuk korang kan. Bila lagi kita nak merasa dapat sebuah jentera yang boleh ride dengan pace, dengan power, yang dengan kelajuan yang sederhana laju kan, boleh pergi sampai 12, 13 kan, sekali-sekali 14, nak hentak 15 pun boleh kan. Tapi untuk Vanguard ni, pada aku untuk cruise yang selesa, 12, 13 dah cukup just nice geng. Memang sempoi, perjalanan lancar dan cukup selesa. Enjin tak mengerang, yang penting enjin tak mengerang. So itu serba sedikit yang Project Solo boleh kongsikan sepanjang 1000 lebih kilometer perjalanan bersama Vanguard 250 ni geng kan. Itu sahaja yang mampu Project Solo kongsikan.
Mana yang nak bertanya apa-apa, boleh tanyakan di ruangan komen kan. Boleh kita chit-chat dekat dalam ruangan komen. Dan terima kasih kawan-kawan yang menonton, mengikuti sepanjang perjalanan ke SMG 3.0. Alright, Assalamualaikum geng, kita jumpa lagi, bye bye.